Dalam kes kawan kita ni, dia dapat tawaran kerja dekat tempat lain. Jadi apa yang dia buat, dia pun bagi notis berhenti kerja. Tapi dalam tempoh dia bagi notis berhenti kerja tu, mungkin dia dah fikir-fikir, tiba-tiba dia buat keputusan untuk tak jadilah nak kerja kat tempat baru tu. Jadi dia pun pergi balik dekat HR ataupun majikan dia untuk tarik balik notis berhenti kerja tu. Tapi masalahnya majikan tak benarkan dia untuk tarik balik notis berhenti kerja. Boleh ke tak? Jawapan dia macam ni. Kalau pekerja nak berhenti kerja, tanggungjawab dia adalah untuk memberi notis berhenti kerja yang secukupnya. Jadi, apabila pekerja dia dah bagi notis berhenti kerja, majikan dia tak boleh nak kata, oh saya tak terima notis berhenti kerja ni. Tak boleh. Sebab pekerja dah jalankan tanggungjawab dia. Tak kiralah sama ada majikan tu nak terima ke tak nak terima ke, notis berhenti kerja tetap berjalan. Okey. Tapi dalam kes ni, dia nak tarik balik. Okey, bila dia nak tarik balik, dia kena dapat persetujuan daripada majikan pula. Jadi, selagi majikan kata, saya tak terima penarikan semula notis, bermaksud cukup tempoh notis, maka pekerja itu tamatlah perkhidmatan dengan syarikat. Oleh sebab itu, kalau korang nak berhenti kerja, fikir masak-masak dulu. Okay? Jangan bila dapat tawaran naik gaji sikit ke apa ke, terus berhenti kerja. Lepas tu tiba-tiba nak tarik balik. Jangan macam tu. Okay? Fikir masak-masak sebelum beri notis berhenti kerja.